Di Bandar Sarjana Putra ni, Ena ada jumpa satu pot kunyah spesialis je pasta saja tau. Penggemar pasta macam Ena mesti korang suka pot kunyah ni. Nak tahu dekat mana? Jom follow Ena. Okey, dekat sini ada macam-macam jenis pasta. Tapi hari ni Ena kunyah 4 saja. Macam yang kat depan Ena ni lah. Yang ini creamy tom yum seafood, Thai curry spaghetti. Yang ini ada ayam dengan daging. Yang ini pula mac and cheese beef. Yang ini memang favourite Ena lah. Kalau mana-mana pergi kedai pasta mesti Ena kunyah yang ini. Yang ini Ena tak pernah kunyah tau. Nama dia cheesy mac bolognese chicken and chick ball. Ada 3 ketul bola ayam. Untuk creamy tom yum seafood ni, dia ada letak dia punya kupang, udang dengan sotong tau. Rasa dia memang creamy. Ada rasa pedas dia, ada rasa masin dia, ada rasa masamnya. Cuma bau tom yum tu agak tak sampai. Dia macam agak kurang sikit. Tapi sedap. Memang sedap. Okey, ni bukan pasta masak lomak Ni Thai curry spaghetti. Dia punya bau pun lain. Dia macam ada rempah-rempah kari tau. Okey, ini Ena pilih beef tau. Ena memang suka pasta bergabung dengan beef. Memang Ena paling suka. Pedas. Ni memang tekak orang Melayu ni. Lagi-lagi orang Johor mesti suka. Sedap. Pedas tu memang ada. Creamy dia tu tak mentenggelamkan rasa kari tu. Memang sedap. Yang ni memang sedap. Mesti korang suka ni. Yang ini pula memang favourite Ena. Sebab dia ada cheese mozzarella. So korang kena makan di waktu panas lah. Baru dia rasa tarik. Kalau korang tak makan beef, chicken pun ada tau. Okey, untuk pilihan air, Ena kunyah ni jus buah yang fresh lah. Nak kunyah selain pasta, dekat sini pun ada. Jangan risau. Antaranya yang Yazid kunyah ni, fish and chip dengan chicken chop. Korang tengoklah dia punya fish and chip. Atau sos dia nampak pekat dia. Lepas tu dia punya tepungan dia pun tak tebal sangat. And then dia punya chicken chop pun, ini memang favourite ramai orang lah. Bukan Yazid je suka. Dia kata, wah, black pepper dia memang sedap. Dan tepungan dia tu pun tak sakit kat lelangi. Memang marem weh.